ketara. Nak oh nak, rebuslah ketupat, jangan lengah lagi, waktu masih sempat. Rendang dikuali, kacau pelan-pelan, tambahkanlah rempah, jangan kurang santan. Lemak sudah saya potong ayam 2 ekor, bahan-bahan dah sedia, kita masak opor. Besok raya, hati gembira, hari raya, hari bahagia. Nak jangan lupa tu ketupat tu, rebus baik-baik ya. Rendang tu jangan sampai hangus. Jangan risau. Mana periuk mak ni? Mana? Ini dia. Nak buat opor ni. Besok raya ni, Mak. Yalah. Mak, oh Mak, ya. Ketupat hampir masak. Baguslah. Opor sama rendang, rasa sungguh enak. Aduh nak, hampir emak lupa. Apa dia, Mak? Ada satu lagi. Sambal goreng Jawa. Oh, dah cepat kita buat. Dengar emak pesan, juara warisan, kita lestarikan, jangan dilupakan. Kita merayakan Lebaran mulia dengan cara kita, bangsa berbudaya. Opor ayam kuah lodeh, serondeng ketupat, lepat lemang, lontong dan rendang Minang, sambal goreng Jawa, semua sedap laka. Juadah warisan hari Lebaran, juadah warisan hari Lebaran. Warisan kita zaman berzaman, selamat menyambut hari